Selamat datang semua. Hari ini kita nak sembang pasal satu topik sejarah yang penting dari buku teks tahun 5. Unit 5, Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang. Kita nak kenal sikit siapa wira-wira tempatan kita ni yang berani lawan kuasa asing dulu. Ya, sumber yang kita rujuk ni kan, dia cerita macam mana British, keluarga Brooke kat Sarawak dan juga SBUB di Sabah campur tangan. Campur tangan ni lah yang cabar kedaulatan negeri-negeri Melayu masa tu. Lepas tu, mulalah ada penentangan dari tokoh-tokoh tempatan kita. Okey, jadi jom kita cuba faham betul-betul hari ni. Siapa hero-hero ni? Kenapa diorang bangkit lawan? Dan apa yang terjadi masa perjuangan tu? Kita cuba sampaikan cara paling senang faham lah. Boleh. Memang kuasa-kuasa asing ni datang, diorang nak kontrol pentadbiran, nak ambil hasil bumi kita. Jadi, tentulah pemimpin dengan orang tempatan tak puas hati kan? Bangkit tu mesti ada beza sikit kan antara satu tempat dengan tempat lain. Betul tu. Sebab utama tu pelbagai. Tapi selalunya berkait dengan nak pertahankan hak tadbir negeri sendiri atau bantah cukai baru yang rasa macam membebankan. Ada juga sebab nak lindungi adat resam tempatan daripada campur tangan orang luar ni. Boleh bagi contoh tak? Macam Dorset di Nanning tu? Dorset. Okey, dia lawan British sebab British kata Nanning tu dia punya jajahan. Lepas tu siap kenakan cukai pula tu. Yang menariknya, tahun 1831 tu dia menang lawan British sebab ada kawan-kawan tolong. Tapi setahun lepas tu, 1832, dia kalah. Kenapa pula kalah? Sebab kawan-kawan dia tu, sekutu dia, dah berpaling tadah. Tak sokong dia dah. Akhirnya, dia terpaksa serah diri. Macam itulah ceritanya. Bila ada sekutu ni, okey, kalau di Sarawak pula, macam Rentap. Rentap ni terkenal lawan James Brooke. Sebabnya, James Brooke ni hapuskan penempatan orang Iban. Itu yang Rentap tak puas hati. Slogan dia tu memang power. Agi hidup, agi ngelaban. Maknanya, selagi hidup, selagi berjuang. Dia serang kubu Brooke kat Nanggas Kerang. Semangat betul dia ya. Ada lagi tak tokoh dari Sarawak? Ada, Sharif Masahur. Dia pula lawan James Brooke sebab hilang kuasa sebagai pembesar Sarikai. Dia siap pakat dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur nak halau Brooke. Tapi serangan diorang gagal. Sharif Masahur kena buang negeri. Kesian juga. Okey, kita ke berak pula Datuk Maharaja Lela. Ni kes pasal residen British JWW Birch kan? Ya, betul. Birch ni dikatakan campur tangan dalam adat Melayu, dalam pentadbiran. Lepas tu sumber kata dia ni angkuh orangnya. Jadi Datuk Maharaja Lela dan pembesar lain rancanglah nak bunuh Birch. Yang laksanakan rancangan tu seputum. Akhirnya Datuk Maharaja Lela ditangkap, dihukum gantung tahun 1877. Cerita yang agak tragik juga. Bagaimana pula dengan Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan? Yam Tuan Antah ni dia tentang campur tangan British kat Sungai Ujong. Ada pertempuran kat Paroi tahun 1875. Walaupun dia kalah bila British serang balas, tapi lepas tu ada rundingan tahun 1876. British iktiraf dia sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Kira macam ada penyelesaian lah sikit. Okey, faham. Jadi ada yang berjuang sampai akhir, ada yang melalui rundingan. Kalau Datuk Bahaman di Pahang, apa isunya? Datuk Bahaman pula, dia hilang hak kutip cukai. British ambil alih. Lepas tu, British bina balai polis kat kawasan dia tanpa tanya dia. Marahlah dia. Dia lawan balik. Berjaya tawan Lubuk Terua, jeram Ampai. Tapi akhirnya, British kuat lagi, dia terpaksa undur ke Kelantan tahun 1985. Nampaknya corak dia sama je isu cukai, isu kuasa. Di Sabah pula macam mana? Mat Saleh? Mat Saleh di Sabah, dia lawan SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Sebab SBUB tak iktiraf kedudukan dia, lepas tu kenakan macam-macam peraturan baru. Dia serang kubu SBUB kat Pulau Gayah. Tapi akhirnya, dia terkorban masa pertempuran tahun 1900. Ada seorang lagi dari Sabah kan? Antenom? Ya, Antenom. Dia ni dari kaum Murut. Dia lawan SBUB sebab SBUB jadikan orang Murut buruh paksa. Lagi teruk, SBUB ceroboh hutan keramat orang Murut, tempat suci diorang. Lepas tu ada cukai baru lagi. Banyak sebab dia bangkit. Jadi, dia pun lancarkan serangan. Betul, tahun 1915. Tapi akhirnya, dia buat keputusan yang belat. Dia serah diri. Sebab nak selamatkan kaum dia daripada terus jadi mangsa SBUB. Satu pengorbanan yang besar. Memang besar pengorbanan tu. Kita ke Kelantan pula.
Tok Janggut? Tok Janggut ni dia tentang sistem penasihat British dan juga peraturan cukai yang baru yang susahkan rakyat. Dia berjaya kuasai Pasir Putih sekejap, tahun 1915 tu. Tapi tak lama, dia terkorban dalam pertempuran kat Kampung Dalam Pupuh. Dan yang terakhir dalam senarai kita, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Apa pula cerita dia? Haji Abdul Rahman Limbong ni unik sikit. Dia lawan guna cara undang-undang pada mulanya. Dia tentang undang-undang tanah British yang bebankan petani. Dia jadi macam peguam bela petani. Tapi keadaan jadi tegang bila pengikut dia serang dan tawan Balai Polis Kuala Berang tahun 1928. Lepas tu British tangkap dia, buang negeri ke Mekah. Wah, hebat betul keberanian semua tokoh ni ya. Walaupun lawan kuasa besar macam British, Brooke, SBUB, diorang tetap bangkit pertahankan hak, pertahankan tanah air. Betul tu. Perjuangan diorang ditunjukkan semangat patriotik yang sangat tinggi. Pentingnya kita jaga kedaulatan negara kita. Pengorbanan mereka ni jadi inspirasi dan pengajaran besar untuk kita hari ini. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari perbincangan kita ni? Wira-wira perubatan kita ni, dari Naning sampai ke Sabah dan Sarawak, semua tunjukkan keberanian yang luar biasa. Lawan penjajah demi maruah, demi kedaulatan negeri masing-masing. Pendengar, cuba fikirkan, apakah satu sifat pahlawan-pahlawan ni yang paling anda kagum? Dan macam mana agaknya anda boleh tunjukkan semangat yang sama walaupun cara kecil je dalam hidup seharian? Mungkin kat sekolah atau dengan keluarga. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dalam perbincangan ini. Semoga semangat perjuangan wira-wira kita ni terus membakar jiwa kita semua.